nilai yang cukup berbaloi dengan apa yang ditawarkan. Korang dapat kereta yang design dia secara overall cukup premium, material yang digunakan pun cukup berkualiti. Bersama kembali di Angle TV, saya Amirul Mukminin dan ini adalah kereta elektrik daripada jenama yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni, iaitu Xpeng G6. Kalau korang tak pernah dengar, jangan risau sebab sebelum ni pun aku tak pernah dengar nama Xpeng ni. Dan kalau korang nak tahu, Xpeng ni sebenarnya diasaskan pada 2014 oleh beberapa individu termasuk dia punya CEO sekarang iaitu He Xiaopeng. So dekat China sebenarnya nama Xpeng ni disebut sebagai Xiaopeng. So kalau korang pergi China, duk tanya pasal Xpeng memang dia orang tak faham. So kalau korang sebut Xpeng baru dia orang faham. Dan kalau korang tengok dekat website Xpeng ni, dia kata Xpeng ni adalah AI driven mobility company. So maknanya bagi akulah, Xpeng ni sebagai sebuah syarikat, dia akan utamakan ataupun fokus kepada teknologi dahulu sebelum ataupun lebih daripada pembuatan kereta. Maknanya dia tak syarikat teknologi lebih daripada pengeluar kereta. Dan pada pendapat aku, kereta-kereta Xpeng memang untuk orang yang tech savvy. So ini membawa kepada persoalan, adakah kereta Xpeng macam G6 ni sesuai untuk orang yang tak tech savvy, untuk orang yang baru nak cuba EV, ataupun untuk orang yang memang minat G6 tapi dia tak tech savvy? Adakah kereta ni sesuai untuk golongan macam tu? Kita tengok. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe Angle TV di semua platform social media. Sebelum kita cerita pasal whatever teknologi yang ada pada G6 ni, jomlah kita tengok design dia dulu. So kalau korang tanya aku, bentuk G6 ni bagi aku nampak agak pelik lah. Actually Xpeng kata dia SUV coupe. Memang nampak SUV coupe, tapi dari pelbagai sudut aku nampak kereta ni macam mana nak kata, dia macam bulat, dia macam batu sungai, dia bulat. So kalau korang, contoh kalau korang suruh budak-budak lukis kereta, korang akan dapat dua jenis. Seorang yang akan lukis kereta bersegi-segi macam sagar dulu, dan seorang lagi mesti dia lukis kereta macam bulat macam ni. So inilah Xpeng G6. Bentuk dia memang bagi aku kurang menarik, tapi detail yang ada pada kereta ni bagi aku nampak agak futuristik. Contohnya korang tengok lampu LED yang dekat atas ni panjang ni, nampak macam Robocop kalau korang tahu. And then lampu utama dia letak dekat bawah, dan dekat tepi korang dapat rim 20 inch dengan tayar Michelin Pilot Sport EV. And then kalau korang buka kereta ni, buka pintu dia, korang akan perasan kereta ni dia guna frameless door macam kereta mahal. Dan of course dia ada flash handle yang keluar dan korang boleh buka macam pintu Aston Martin. Dan dekat belakang, lampu belakang LED yang lebar, memang nampak premium. Cuma yang pelik, dia punya lampu brake dia letak dekat bawah. So bagi aku tu mungkin nampak pelik dan mungkin agak bahaya untuk pengguna jalan raya yang lain. Tapi dari segi design bagi aku 50-50 lah. Bukan tak menarik, tapi tak adalah cantik sangat. Okey, ini bahagian dalam Xpeng G6. Dari segi features, kita ada screen ataupun panel instrumen digital 10.2 inci. And then inilah dia, orang kata elemen utama kat dalam ni adalah skrin sentuh 15 inci, di mana semua fungsi kenderaan perlu dikawal ataupun diakses menggunakan skrin sentuh ni lah. Okey, contoh macam aircon, yes, korang kena guna secara, ataupun korang kena kawal secara digital dekat skrin. Tapi apa yang menarik dengan G6 ni sebenarnya, korang boleh bypass lah ataupun guna button fizikal menggunakan sebelah kiri steering ni. So yang ni untuk kita ubah sesuai dia punya fan speed, dan yang ni untuk kita ubah dia punya temperature. So kat situ memang bagi aku cukup bagus. Bersyukur Xpeng buat macam ni. And then kalau korang tengok dekat skrin ni, kita pergi dekat menu, ada banyak features yang menarik kat dalam G6 ni. So kat sini boleh nampak memang Xpeng cuba masukkan sebanyak mungkin features ke dalam G6 ni lah. Okey, antara yang menarik aku tengok adalah mindfulness pace. Fungsi dia adalah untuk adjusting the seat and other cockpit. Buat kata bagi masukkan kabin dalam mode rehat untuk korang relax, bertenang. Dan bagi aku fungsi ni berguna kalau korang tunggu anak dari sekolah ke ataupun tengah charge. And then dia ada macam-macam mode. Contoh macam deep relax ni, kita tekan play, okay, dia akan mainkan music
yang soothing. Dan kadang-kadang ada orang cakap okey lah, balik kerja stres, lepak dalam ni sekejap, menarik juga. Selain daripada tu, korang boleh tengok YouTube kat dalam kereta. Dan apa yang agak menarik bagi aku, YouTube ni dia akan tetap on walaupun kereta dah masuk D and then drive. Menarik sebab mungkin passenger ataupun anak kat belakang boleh tengok, tapi kalau korang seorang, orang yang jenis degil, kalau drive pun dia boleh bawa telefon. Kalau aku rasa kalau dia boleh akses YouTube pakai skrin besar ni, tak mustahil dia akan salah guna feature yang ada ni. So kurang selamat dekat situ. Okay, so basically macam aku cakap, semua kawalan kereta boleh akses melalui skrin ni. Dan sini korang boleh tengok betapa dia punya processor ni memang smooth dan laju. Dia punya grafik dah macam komputer dan korang boleh buat macam-macam lah, macam aku cakap, termasuk buka boot dan juga charging flag menerusi skrin sentuh ni. Selain tu, apa yang kita ada? Kita ada Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Terbaik. Kita ada 2 pengecas wireless 50 watt siap dengan air vent untuk sejukkan telefon. And then kita dapat juga panoramic sunroof tapi tak ada shade. Cuma aku terbaca komen-komen dekat social media, dia orang kata SA dekat Xpeng boleh bagi free. Wah, pandai lah minta. Okay, untuk dari segi penampilan keseluruhan ruang kabin ni, macam kebanyakan kereta EV Cina sekarang, futuristik, kemas, tapi tak ada yang wow factor tau. Okey lah, mungkin ada yang suka macam tu, mungkin ada yang tak suka. Tapi dari segi quality material, apa yang aku rasakan setakat ni macam berbaloi lah dengan apa yang dibayar. Kita ada soft touch dekat atas ni. And then ini dia punya fabric, nampak macam fabric tapi sebenarnya dia kat belakang ni dia ada speaker. Bercakap tentang speaker, G6 ni didatangkan dengan audio system X Opera 18 speaker. Memang nice dia punya sound system dia. Dia tak, okey lah, mungkin tak sebagus brand-brand mahal macam Bowers & Wilkins ke Burmeister ke, tapi untuk kereta 180 lebih ribu, not bad. Memang dia punya sound system ni bagi aku cukup menarik. Satu lagi aku suka pasal G6 ni, korang boleh download apps Xpeng ni dan korang boleh guna app ni untuk kawal macam-macam function yang ada dalam kereta ni menerusi telefon korang. Contoh, korang boleh lock unlock, buka tingkap ataupun boot, power on pun boleh, dan juga adjust aircon. Tapi apa yang lebih menarik, melalui app ni korang boleh guna untuk intelligent parking assistance. Dia ada 2, forward, reverse ataupun remote parking. Lebih kurang macam Tesla lah, tapi yang ni, yang best, dia free dan korang boleh guna ni melalui telefon. Mudah je. Kalau korang tertanya-tanya G6 ni selesa ke tak, korang boleh tengok sendiri. Memang G6 ni sebuah SUV yang luas, dia punya legroom dengan headroom cukup besar dan lantai pun rata. Dan yang paling best, kursi ni boleh recline. Nampak. Okey, untuk ruang storan banyak. Dekat depan, dekat setiap panel pintu ada banyak ruang storan cukup besar. Dekat bawah center console pun ada tempat korang boleh letak barang, dan bawah armrest ni pun ruang dia cukup besar. Tapi apa yang pelik dengan G6 ni, dia tak ada glove box. Itu bagi aku agak pelik. Dekat belakang, ruang boot dia boleh tahan besar 571 liter. Cukuplah untuk family 4 ataupun 5 orang kalau nak pergi bercuti. Mungkin tak besar macam model Y, tapi 571 tu besar dah. So G6 dari segi design, okey lah. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, tapi not bad. Dari segi interior design juga, macam saya cakap tadi, memang menarik, memang terasa premium dan banyak ciri ataupun kelengkapan yang ada. So macam mana pula dengan dia punya prestasi pemanduan? Macam kebanyakan EV Cina yang lain, dia laju, dia smooth, dia responsif, tapi dia tak ada benda yang exciting yang boleh buat korang rasa macam bangun pagi terus rasa excited nak bawa kereta ni. Yang ni tak ada. Dia bukan tak laju, dia yang ni dia guna bateri, yang ni dia guna motor elektrik rear wheel drive juga, sama macam standard range, tapi power dia lebih tinggi, iaitu 286 PS dan 440 Nm torque. Boleh pecut 0 hingga 100 km sejam dalam 6.2 saat, top speed 200 km sejam. So untuk harga dia dan dalam segmen dia memang sebenarnya dah cukup laju dah. Cuma macam aku cakap, tak ada benda yang exciting lah. Dan aku rasa ini sebab first, dia tak ada fake engine sound yang dipump masuk ke dalam kabin macam setengah EV lain yang lebih mahal, yang lebih high performance. So bila kita laju, dia kata sensation tu tak ada. Kita tak terangsang
Okay, and then yang kedua, dia punya steering ni agak enam. Dia tak connect dengan tayar depan tu sangat. Rasa, of course bila kita pusing, dia body pusing. Cuma kalau laju kat selekoh, dia tak buat kita rasa confident. Dia ringan. Dalam bandar memang best. Kalau steering ringan ni, yes, you nak maneuver tempat sempit apa semua memang best. Buat parking kan. Tapi bila masuk highway, dia tak buat kita confident. So itu bagi aku kenapa G6 ni agak kurang exciting untuk drive. Versi long range ni dia guna bateri NMC 87.5 kWh. On paper mengikut kitaran WLTP boleh pergi sampai 570 km dengan satu charge, which is bagi aku dah cukup bagus. Dan aku punya penggunaan sekarang lebih kurang 14 ataupun 15 kWh per 100 km dengan pemanduan campur highway dan bandar. Gaya pemanduan pun normal lah, maknanya taklah terlalu laju, taklah terlalu perlahan juga. So kalau around 15 kWh per 100 km ni, kalau kita kira dengan bateri size dia 87.5 kWh, boleh lah dapat around 580 km dengan satu charge. Okay, ride and handling pula, macam aku cakap tadi, steering dia agak enam, tak ada feel. So kalau korang nak bawa laju tu kena careful sikit. And then suspension dia guna suspension standard, bukan air suspension. Bagi aku dah cukup selesa untuk keadaan jalan raya di Malaysia ni lah. Dia serap takkan agak baik, tak ada rasa crashing. Dan untuk kalau highway memang cukup selesa. Okay, tapi kalau korang start push kereta ni sikit, let's say bawa laju sikit, anda boleh rasa dia punya suspension tu, body dia rasa struggle untuk cope dengan speed. Of course kereta ni kereta berat, around 2 ton macam tu. Dan suspension dia, saya tak rasa dia tune untuk pemanduan sporty lah. So untuk pemanduan normal tak ada masalah, memang cukup selesa. Ok, untuk sistem bantuan pemandu G6 didatangkan dengan sistem ADAS yang diorang buat sendiri. Nama dia X-Pilot. So di bawah X-Pilot ni, of course ada macam-macam features lah. Autonomous emergency braking, lane departure control, lane keep assist, adaptive cruise control dan macam-macam lah. So you are getting a better full suite of ADAS untuk harga bawah 200,000. Dari segi penggunaan dia, ok, personally saya tak berapa suka. Aku tak berapa suka bergantung pada ADAS masa bawa kereta. Cuma boleh lah try sekejap-sekejap. So far untuk situasi pemanduan yang normal, yang biasa, dia punya X-Pilot ni senang nak guna lah. Korang boleh activate X-Pilot ni, guna dia punya, ada satu button dekat belah kiri steering ni, korang boleh set untuk aktifkan X-Pilot just dengan tekan button ni. Untuk pemanduan normal, situasi jalan raya, trafik yang normal, sistem X-Pilot ni bagi aku rasa smooth je. Sebab setakat ni belum jumpa lagi orang kata situasi yang memerlukan dia orang kata beraksi lah. Dan dia punya yang best ni sistem ADAS G6 ni, dia punya bunyi amaran dia tu, dia tak terlalu kuat atau penyaring, dia just nice je. Contoh macam lane keep assist ni, kalau korang tayar dah terkena garisan dia akan bunyi tek-tek. Dan kalau tayar kiri dia akan bunyi kat belah kiri, dan kalau tayar kanan dia akan bunyi kat sebelah kanan. So bagi aku tu dah cukup bagus. Okay, so 185,000 untuk Xpeng G6 long range bagi aku satu nilai yang cukup berbaloi dengan apa yang ditawarkan. Korang dapat kereta yang design dia secara overall cukup premium, material yang digunakan pun cukup berkualiti. Korang dapat banyak gadget ataupun features yang korang boleh main dan explore. Dan yang penting dia punya range pun boleh tahan jauh, 500 lebih dengan satu charge. Cuma adakah ia terlalu canggih dan sesuai untuk golongan yang tech savvy saja? Bagi aku tak. Orang yang biasa ataupun orang yang tak biasa main dengan EV pun boleh try Xpeng G6 ni. Walaupun dia canggih, features dia of course korang kena guna touchscreen tu adalah satu pengalaman baru lah. Tapi bagi aku tak ambil banyak masa untuk belajar. So bukan saja untuk golongan tech savvy, untuk orang biasa pun Xpeng G6 ni sebenarnya cukup sesuai. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe NG TV di semua platform social media. Kita jumpa dalam video yang lain. Ciao.